kita buat puding ataupun manisan mulut, apa tu agar-agar. Cara orang dulu-dulu kita masak tak menggunakan telur. Okey, hanya 2-3 jenis je. Agar-agar, santan, gula, garam, air, 5. Okey, jom mula-mula kita kena masak agar-agar ni sampai hancur. Ni Cik Ani menggunakan agar-agar tali. Yang Cik Ani rendam, nampak ni dah lembut dah. Okey. Ni air 1000 ml. Ni nanti kita tambah lagi lah air ya. Bukan 1000 saja, nanti keras agar-agar kita. Kalau 1000 je, nanti kita nak buat santan pun kita menggunakan air lagi. Okey, ni kita rebus sehingga hancur. Okey, nah agar-agar kita dah hancur macam ni, nampak ni. Dia pekat kan. Sekarang kita masukkan daun pandan. 2 helai daun pandan. Kita masukkan gula niseh ataupun gula kabung. Kita nak bagi warna gelap, coklat-coklat gitu. Saya masukkan 2 keping. Kita bagi gula ni hancur dulu. Okay, kita masukkan gula batu dalam 10 biji. Banyak ni. Okay, gula ni dah hancur, nampak? Gula karbon dah hancur macam ni. Kita masukkan gula putih. Ingat ya, gula ni ikut selera. Kalau Pak boleh makan manis, kurangkan. Ya. Sebab gula karbon tadi pun dah manis. Tadi kita masukkan air 1 liter ya. 1 liter bersamaan 1000 ml ataupun 1000 ml. Sekarang saya tambahkan lagi 200 ml ya, air kosong. Total 1200 ml. Yang mana tak suka berbubuh telur, boleh ikut resepi ni. Ini kita tak ada masuk telur. Okey. Dah hancur semua, kita kecilkan api. Sekarang kita tapiskan. Pastikan loyang ni kita basahkan dahulu ya. Okey. Tinggalkan agar-agar dalam periuk kita ni dalam 1 cawan. Sekarang kita masukkan santan ke dalam agar-agar kita ni yang baki dalam periuk ni. Ini kita masukkan garam. Sebab tu Cik Ani asingkan. Santan ni kita nak masukkan garam. Nampak? Sedikit sahaja supaya timbul lemak dekat santan kita tadi. Jangan bagi dia pecah minyak. Pecah macam ni. Agak-agak nampak dia mendidih dah. Tutup. Okey, dah masak. Dia dah mendidih macam tu. Kita tutupkan api. Kita masukkan ke dalam loyang kita yang telah kita isi agar-agar tadi. Tak apa ya, macam ni nanti dia akan terasing juga santannya naik ke atas. Okey, kita biarkan agar-agar kita ni sehingga dia sejuk. Okey ya, sekarang tengok ni agar-agar santan kita dah elok kerasnya. Bolehlah kita keluarkan daripada loyang ni. Kalau suka sejuk, boleh masukkan dalam peti ais ya. Nampak tu agar-agar kita. Nampak ni? Nampak hasilnya santannya naik ke atas. Kalau nak tebal, boleh tambahkan lagi santan ya. Okey, dah siap. Ni dia. Selamat mencuba ya.